Korang pernah tak berurusan dengan pejabat awam? Dulu kalau nak buat urusan dengan jabatan kerajaan, mesti ada proses yang panjang. Setakat nak buat aduan je, kena isi macam-macam borang. Nak dapat approval je, tapi sampai berlapis-lapis pegawai nak kena tengok dulu. Entah dia tengok betul-betul, entah tidak. Even nak dapat surat pun, kadang-kadang berminggu-minggu baru siap. Tapi sekarang ni, nak ceritalah yang banyak benda dah berubah. Bila nak buat aduan, nak minta bantuan, semuanya buka website, isi je borang online. Nak tengok keputusan apa-apa pun sekarang, online je, cepat, tak payah tunggu lama-lama. So you see, benda-benda ni sebenarnya hasil daripada inisiatif kerajaan iaitu RKB, Reformasi Kerenah Birokrasi. Di mana RKB ini adalah di bawah Pelan Strategik Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam, ARPA. So dari 2024 lagi, ARPA ni dah wujud. Tujuannya untuk buang kerenah birokrasi dan cepatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kalau dulu pejabat awam terikat dengan prosedur yang panjang. Nak buat apa-apa perlu sampai 5 sampai 10 tangan. Tapi lepas dah ada ARPA, 2 ke 3 tangan je yang diperlukan. Contoh yang boleh share ya, Kementerian Pertahanan which is MINDEF boleh proses aduan integriti daripada dulu 21 hari kepada sekarang ni sehari je. Dapatlah jimat lebih daripada 800,000 setahun. Kedua, Kementerian Pendidikan KPM. Kalau nak keluarkan surat sokongan PAS pelajar IPS untuk international student, dulu kena ambil masa selama 60 hari. Sekarang ni dah jadi 14 hari bekerja saja. In fact ya, semua improvement ni boleh mudahkan student-student bagi surat on time kepada institusi yang berkaitan. Even proses yang efisien ni pun dapat kurangkan kos tambahan student. Contohnya masa dia nak beli tiket flight ataupun special pass dan macam-macam. Disebabkan proses di Malaysia ni semakin laju, Malaysia dah jadi tumpuan utama untuk international student pilih untuk belajar di sini. Dan yang ketiga, Kementerian Ekonomi sekarang ni dah laju bagi bantuan. Contohnya Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR dan Pembasmian Miskin Tegar BMT dekat Sabah. Daripada 10 minggu proses dia dah jadi seminggu je sekarang ni. So bantuan yang disalurkan dekat golongan miskin lebih cepat dan lebih bersasar. So lepas ni bila korang rasa lah nak urus apa-apa dekat jabatan kerajaan akan ambil tempoh masa yang lama, benda tu dah berubah. Sebab dah banyak perubahan yang apa dah hapuskan, terutama sekali yang melibatkan birokrasi. Sekarang nak tahu pula lah, korang sendiri ada tak rasa perbezaan berurusan dengan penjawat awam sekarang berbanding dengan dahulu? Macam mana pengalaman korang bila berurusan lately ni, masih lama ke, masih lambat ke ataupun dah makin cepat? Cuba share sikit dekat komen sebab nak tahu cerita korang juga.